Di sudut sekolah yang riuh bicara, ada jiwa yang diam menahan sengsara. Tersenyum di wajah, namun hati nah retak kerana setiap hari menjadi sasaran kata-kata yang menikam. Buli kadangkala bukan dengan perbuatan, tetapi dengan ejekan, sindiran dan gelak tawa yang membunuh keyakinan. Mudah bagi si pembuli berkata-kata, tetapi sukar bagi mangsa melupakan luka yang tercipta. Sekolah ini sepatutnya menjadi taman ilmu tentang nilai manusia, tentang kasih sayang, tentang hormat dan persahabatan, bukan medan ketakutan. Marilah kita membina sekolah yang dipenuhi senyuman, bukan tangisan, dipenuhi sokongan, bukan cacian. Biarlah kita dikenang bukan sebagai generasi yang menindas, tetapi sebagai generasi yang membawa perubahan. Sekian, terima kasih.